kita tak boleh beli rumah hanya sekaki setiap bulan. Tuan-puan, nak memiliki sebuah rumah tidaklah semudah dengan kata-kata. Ia perlukan modal yang agak besar. Walaupun harga sebuah rumah itu dikira mengikut kaki persegi, tetapi kita tak boleh beli rumah hanya sekaki setiap bulan. Ataupun kita beli lantai dulu, kemudian baru kita beli bumbung dan seterusnya bahagian-bahagian yang lain. Tapi ia tidak pada emas, kerana emas boleh dibeli dalam jumlah yang kecil. Sebagai contoh, sebulan 1 gram. Bagi yang tidak berkemampuan untuk beli rumah, cuba konsisten simpan emas minimum sebulan segram terlebih dahulu. Bila emas yang dikumpul sudah cukup sebagai modal, emas itu boleh dijual untuk membeli sebuah rumah idaman. Cara ini insya-Allah berkesan sekiranya kita terus konsisten menyimpan emas sebulan segram. Tanpa langkah pertama, ia tidak akan ada langkah seterusnya. Jom saya bantu tuan-puan untuk mula menabung emas dengan cara yang paling mudah.